Ada 5 jenis makanan yang boleh membuatkan buah pinggang kita rosak. Yang pertama, makanan yang tinggi garam. Contohnya macam keripik, kicap dan ikan masin. Yang kedua, daging yang diproses, sausage, nugget dan daging burger. Yang ketiga, minuman yang tinggi kadar gulanya seperti teh tarik dan minuman yang bergas. Yang keempat, makanan tinggi fosforus seperti keju, susu full cream dan juga kekacang. Yang kelima, ubat tahan sakit, ibuprofen, diclofenac. Yang ini kalau kita ambil berlebihan, dia berpotensi boleh merosakkan buah pinggang kita. Semua makanan ni bukan tak boleh makan, tapi kena kawal. Sebab kalau berlebihan, itulah jadi punca masalah batu karang, buah pinggang rosak dan juga jangkitan mungkin boleh terjadi. Nak tak nak, memang kita sendiri kena ambil inisiatif. Jadi sini saya nak kongsikan satu petua yang bukan setakat orang dulu je guna, tapi luar negara pun guna tau untuk cuci buah pinggang kita. Uracare Plus. Uracare ni sebenarnya ekstrak daun dukung anak. Kalau anda pernah dengar, daun dukung anak ni dia herba yang banyak saintis buat kajian sebab properti dia yang unik. Daun ini ada ejen diuretik, anti-diasis dan anti-inflamatori, di mana ia sangat rare untuk ada dalam satu bahan. 3 khasiat inilah yang akan buang segala toksin dan apa-apa yang berlebihan dalam buah pinggang kita melalui air kencing, dan pada masa yang sama menghalang daripada pembentukan mineral dan bakteria. So, dia akan stabilkan semula fungsi buah pinggang kita. Kalau nak cerita sakit buah pinggang ni, dia tak akan baik sendiri. Kita kena usaha. Jaga pemakanan. Kalau tak, mesin yang tolong cuci untuk kita.